Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini hari kita ada sebuah Honda GM6 kegilaan remaja masa kini. Okey. Ini hari dia datang, dia nak buat leaking. Yang kedua, dia nak restore bahagian undergarage dia. Kereta ni umur dia dah lebih 10 tahun dah, GM6 ni. Jadi owner cakap bawa pun dah tak sedap, leaking pun dah sana sini. Jadi dia datang, dia nak restore balik leaking dengan buat undergarage. Okey, untuk leaking tu, untuk model Honda ni yang kita buat kat sini, kita akan tukar dia punya gasket dia, stopper cam dia tepi. Sebelah sini jangan terlupa sebelah sini pun ada O-ring juga. O-ring untuk stopper cam yang belah sini. Lagi satu O-ring VTEC solenoid dia. Itu rajin lah kalau Honda selalu leaking lah. Jadi kalau untuk leaking memang kena buat benda-benda yang saya tunjuk ni. Tidak kita berulang lagi kerja dia, berdua kali nanti. Jadi biar buat sekali. Okey, yang untuk undergarage pula, untuk kereta Honda GM6 ni barang-barang dia yang kita tukar. Okay, ini exhauster dia, tengok ah. Sampai dah terbakar dia punya shaft. Shaft tengah dia nampak pesan terbakar tu. Maksudnya exhauster ni panas. Dia shaft dia dengan dia punya seal dah tak berfungsi dengan baik, jadi shaft ni jadi terbakar, nampak tu. Ada hitam dekat dia punya shaft dia. Memang dah kong lah ni exhauster ni. Kereta dah lama kan. Ni pun sama lah. Tengok, takkan sebelah okey, sebelah tak okey kan. Sebelah kiri kanan. Tengok. Dah tak nak naik dah dia. Jadi untuk kereta Honda GM6 ni, exhauster kita tak pakai yang original. Kita pakai exhauster KYB RS Ultra heavy duty punya. Sebab owner request nak yang comfort, yang tak goyang atas jalan. Jadi kita masukkan untuk kereta ni exhauster dia KYB RS Ultra. Ini untuk bahagian belakang. Bahagian belakang ni bukan sekadar kong je, belanja dengan keluar minyak sekali. Nampak tak tu? Ada minyak dekat shaft dia tu. Berminyak. Maksudnya dia dah sampai dia punya masa lah untuk kita buat rombak rawat balik dia. Jadi untuk belakang pun kita masukkan yang KYB RS juga. Biar depan belakang sama. Jangan kita depan masuk KYB, belakang masuk standard. Tak jadi. Empat-empat kena sama. Ini adalah mounting exhauster dia lah. Kalau kita buat penukaran exhauster, wajib kita check sekali dia punya mounting exhauster. Kalau kita tengok pun dia dah start merekah sebenarnya. Sebab ini model getah ni, Honda, Toyota, dia model getah. Dia sekejap je, bila kita pakai setahun lebih, kejap je dia ni dah mula mengecut macam ni lah. Sebab dia komponen dia getah, jadi memang agak tak tahan lah. Jadi bila kita buat penukaran exhauster, kita check lah sekali mounting exhauster ni kan. Benda pun sekali jalan. Ini pula untuk bump stop lah, untuk bahagian belakang. Kalau kita tengok pun dah hancur macam ini kan, mana tak exhauster tak bocor, dah hancur macam ni. Jadi untuk kereta ni kita masukkan yang baru dan juga original punya part. Untuk mounting exhauster belakang ni lah, untuk dia punya bump stop ni. Okay, kalau saya buat undergarage, benda yang paling suka ialah benda ni, step babus ni. Benda ni penting sangat. Dah melonjong lubang dia. Tengok ni dah penuh dengan pasir dia punya stabilizer link ni, penuh dengan pasir. Geris pun dah tak ada dah. Macam mana? Sampai geris pun dah kering nampak. Bunyi pasir bergeser dengan besi. Untuk stabilizer link ni kita masuk yang original part lah. Sebab owner request nak pakai yang original. Okey, ini adalah stereo rack original daripada original kereta, brand Showa. Kalau Honda dia pakai brand Showa lah. Yang kita pakai ni pun original juga, ikut yang lama punya brand Showa. Sebab kalau kita tengok pun
Habis dah ni. Longoi dah. Dia punya dalam ni pun dah ada free. Dia bila kita rasa ni, dia bunyi rasa kat body steering rack. Dia sebenarnya kalau untuk steering rack ni, dia tak sesuai bila dia dah ada free kita ikat. Kita adjust kat sini. Sebab apa saya cakap tak sesuai? Sebab daripada perkilangan, diorang dah R&D tau. R&D memang ikut dia punya ketat tu memang dah cukup. Sebab untuk model ni dia pakai electronic power steering. Bila mana dah ada free macam ini, kita buka, kita adjust, dia akan kacau pada EPS. Nanti EPS kejap ringan, sekejap berat. Sebab apa? Sebab kita dah ikat. Sebab kita tak nak ada free play kan dekat steering. Kita ikat benda ni, nanti dia akan kacau kat EPS. Sebab tu kita pun tak ada buat. Sebab apa? Model EPS ni dia sensitif. Nanti dia akan keluar gambar jalan licin lah, steering angle lah, macam-macam lagi lah yang berkaitan dengan dia. Jadi seelok-eloknya kalau dah free play macam gini, dah longoi, better kita masukkan je lah yang baru. Ikut bajet owner lah. Kalau owner nak pakai original, kita cari yang original. Kalau owner nak afkat, kita cari afkat. Kalau owner nak yang aftermarket, kita pakai yang aftermarket. Okay. Ini adalah bush trailing arm untuk bahagian belakang. Untuk model Honda ni dia bentuk dia macam ni lah. Ni sebab saya press keluarkan. Untuk yang ni pun kita pakai yang original balik lah. Sebab owner minta yang ori, so kita masukkan yang ori balik. Pakai ori ni ketahanan dia berbeza berbanding kita pakai aftermarket. Jadi ikut pada permintaan owner dan juga kemampuan dia. Jadi itu sahaja untuk perkongsian saya hari ni. Kereta pun kita dah siap cuci enjin, kita dah test run, memang sunyi sepi bahagian bawah. Jadi kereta pun kita dah boleh delivery kat customer kan. Jadi mana nak servis kereta, mana nak buat under garage, mana nak rasa kereta lama macam kereta baru, boleh tekan nombor di bawah. Itu saja untuk perkongsian saya hari ni. Assalamualaikum.